Hai semua, Yindi Tonrap Su Thai Santai Kha. Korang mesti pernah nampak simbol-simbol ni dalam tulisan Thai sebelum ni kan? Tahu tak apa maksud simbol-simbol ni? Simbol-simbol ni wujud dalam tulisan Thai dengan tujuan masing-masing yang kita akan tengok nanti. Okey, jom tengok. Simbol ni disebut Mai Yamok dalam bahasa Thai yang berfungsi untuk memberi penekanan atau memperkuatkan makna sesuatu perkataan. Contoh, Ron yang bermaksud panas, ron-ron yang bermaksud sangat panas, suai yang bermaksud cantik, suai-suai yang bermaksud sangat cantik, dan juga untuk mengubah suatu kata tunggal atau singular menjadi kata jamak atau plural. Contoh, dek yang bermaksud budak, dek-dek yang bermaksud budak-budak, puan yang bermaksud kawan, puan-puan yang bermaksud kawan-kawan, dan juga untuk memberi arahan. Contoh, reo yang bermaksud cepat, reo-reo yang bermaksud cepat-cepat. Contoh ayat, den reo-reo noi, tolong jalan cepat sikit. Dalam penulisan, simbol Mai Yamok harus ditulis dengan space sebelum kata dan space selepas kata. Contoh, dalam percakapan, simbol Mai Yamok tidak disebut seperti ini, tetapi disebut seperti ini. Simbol ini pula disebut Paiyan Noi, berfungsi untuk meringkaskan suatu kata yang asalnya panjang dan sudah diketahui secara umum oleh orang Thai. Contoh, Krungthep Mahanakhon, Krungthep, Saharat Amerika, Saharat, Nayok Rathmontri, Nayok, น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย น้อมเกล้า Simbol ini pula ialah Paiyan Yai, iaitu tanda kepada let un-un dan lain-lain, merujuk kepada ada lagi perkara dalam senarai tapi tak ditunjuk, disebut, ditulis secara detail, hanya guna dan lain-lain dalam ayat. Contoh, ฉันชอบกินผลไม้ เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด และอื่นๆ Simbol ini disebut Mai Tantakat yang berfungsi sebagai tanda yang akan membuat konsonan di bawahnya tidak dibaca tetapi wajib ditulis dalam penulisan formal dan tak wajib jika di media sosial. Konsonan yang tidak dibaca akan disebut sebagai karan. Contoh, sat, ajan, download. Manakala silent ra-rea ada di beberapa perkataan dan kena ingat silent ra-rea wujud dan perlu ditulis dalam penulisan tapi tak disebut. Antara perkataan yang ada silent ra-rea ialah soi, jing, sang, set, serak, pet, setakit, sethi, song, serang, sau. Double ra-rea pula, jika ia muncul dalam perkataan dan berada di tengah suku kata, ia disebut sebagai a. Contoh, kam, wan. Dan jika ia berada di hujung suku kata, ia disebut sebagai an. Contoh, camya, kankai. Seterusnya, kewujudan huruf r dan r dalam perkataan. Contoh, rit, angkrit, resi, redu, re. Dan yang terakhir, prefix borik. Ada beberapa perkataan Thai yang bergabung dengan borik untuk membentuk sesuatu makna. Contoh, borikan, boricak, borisat, borihan. Itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye.